Wajahmu seindah serinya pelanginan indah, seharum mawar putih segar berkembang. Wajahmu Berapa hari dah ni? mengapa sering terbayang. 2 hari dah tu lu. Masya Allah. Bapa jadi gitu. Tahu lah tu lu. Tu pun sebabnya. Jiran rumah dia tu. Duk tengok rumah dia tergelak 2 hari dah. Tu boleh tahu tu. Anak-anak yang gimana lah ke? Malah nak ambil tahu pasal anak dia tu lu. Kita ke kalau fikir pasal anak dia lah. Yo. Sekati. Tunggu. Mulut sedapkan lah. Kecek. Kita ni orang kampung ni sampai tahu. Ini mak ada dah. Itu banyak salah kamu. Kalau boleh diputarkan masa, Sally nak jaga mak boleh-boleh. Tu. Anak dia tu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa mak ada, tak sini nak main kelik. Biar mak duduk sore situ. Dengar makan kodok. Mu tahu tak? Mak tu, dia perlu ke perhatian mu 2 orang. Mu anak dia. Lepas tu, bila mak mu tak ada, mu nak main tiap kubur. Aku nak tolong mu, nak tolong mak mu pun. Mu marah kat aku balik. Kenapa mu tak kata kat aku? Orang kampung kalau dengar mulut mu kacik elok. Orang pakat tak berani nak tolong mak mu. Hak tu mak mu mati 2 hari tu. Tu pun. Nyesal. Mak nyesal? Mu tahu tak? Nasib baiklah jiran tu rumah mak mu tu. Dia perasan. Kalau tak bulak rumah mu mak kau mana mu? Tak kelik rumah. Oh Allah lah. Tak pada dengan mak perok cik apa besar. Waktu dia ni anak tak nak budi. Mana nak berlaku dah. Orang lagu ni tu mulu. Nak kata paruk. Sebab baru ni sedap yang kata kita. Yo. Sedap yang kata kita ni. Warning siap. Masuk ke hajar. Kalau sabarlah, kena berlaku dah. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Ni hak jiran rumah arwah ni. Jadi kalau dia tak royak, kita tak tahu. Sebab sebenarnya kita bukan tak sampai tahu. Sebab kita beci kepangan. Beci kepangan anak-anak dia ni. Waktu kita malah ambil tahu ni. Tapi tak sekolah. Tu sampai tahun ni. Dalam hidup ni, kita fikir mak ayah kita akan selalu ada dengan kita. Tapi hakikatnya, dia akan pergi juga tinggalkan kita. Kita malu nak mengadap orang kampung. Moga kita betul diri sendiri. Kita tak bagi orang bagi tengok rumah. Mak, kita takut orang ya. Kita tak balik kampung. Orang kampung bukan benci. Tapi orang kampung terkelek tengok mak awak tu. Duduk dalam keadaan susah lagu tu. Sedekah dia ada anak-anak. Lo ni nak nyesal pun tak ada guna lah. Mak mati dah. Tu tak tahu lah dia orang ada dia maaf pun tak masalah. Mati ingat. Gapo mak ayah tu mati. Kata kau apa tu? Ya, tak sedia duit. Ya nak, anak you cara kau dia je. Ya Allah. Sabarlah nak buat lagu mana benda berlaku tu. Orang tua ni Kita
tak begitu harta. Dia cuma nak perhatian, dia kasih saya gitu ya. Dah. Kau pun nama pulak mak ni. Aduh lah. Hello. Oh. Ti, balik rumah mak betah ti. Mak tak sihat ni ti. Betah ya pedoh. Hanya kau mak tak ada kena cara ni. Lah. Wati tak boleh. Wati sibuk. Nak jaga anak lagi. Nak jaga tok lelaki lagi. Wati tak boleh balik. Dah lah habis Wati kerja jauh lah ni. Mak saya buka seli lah. Aduh, tak boleh sibuk. Okey lah. Beres. Ti. Oh ti. Wah letak pula dah. Kak, biar orang satu berapa so kak? RM8 kak dia. Hello, Assalamualaikum. Heli. Balik rumah mak betah boleh Heli. Sebab rumah mak bang busuk ni tu lembu weh. Ada kena cara ni. Mak tak larat dah rasa. Alah, mak. Mak, tu minta tolong orang lain lah, mak. Jiri ramai ke rumah tu. Sally sibuk ni, mak. Heli. Oh Heli. Wajahmu Dua kak dah. serinya pelanginan indah, seharum mawar putih segar berkembang. Wajahmu mengapa sering terbayang, sehingga terjadi dalam mimpiku. Sayangku, maukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Sayangnya harapan yang selama ini ku bawa hancur berkecai musnah jua akhirnya. Semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali. Tapi kan kamu yakin dengan sekarang